talk on these rides. Mine on the road, your dilated eyes. Watch the clouds float white Ferrari. Had a good Adik sana lah. Tak mahu tak? Aku tak cantik dia macam tu. Asal? Tu Mia kan? Mia? Ha, Mia kan tu. Kenapa dia sorang-sorang? Oh, Mia tu. Memanglah macam tu. Dia je lah dia. Ish, tak baik lah macam tu. Jom lah kita pergi tegur dia biar dia tak rasa sorang-sorang. Jangan. Mia, boleh ke kita duduk dengan awak daripada duduk sorang-sorang ni? Boleh. Ambillah aku di situ. Mia, 2-3 hari ni saya selalu nampak awak sorang-sorang. Kau nampak letih, lesu, penat. Awak okey ke? Awak nak tak kongsi apa-apa dengan kita orang? Entahlah. Sejak kebelakangan ni, semua benda berat bagi saya. Saya sunyi. Saya rasa semua benda saya buat sendiri. Saya penat. Saya faham, Mia. Tapi hidup memang macam tu. Awak kena kuat. Lagipun, awak tak seorang. Kita orang ada dengan awak. Kan, Syah? Betul? Kadang-kadang keadaan macam ni memanglah boleh buat awak rasa macam depressed. Sebab itulah awak kena kuat dari segi mental, emosi, fizikal pun. Awak kena amalkan tau konsep insan sejahtera tu. Apa tu konsep insan sejahtera? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda apakah itu insan sejahtera. Insan sejahtera ialah individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Keseimbangan ini penting untuk melahirkan individu yang bukan sahaja sihat dari segi mental dan fizikal, tetapi juga memiliki nilai moral dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Konsep ini berlandaskan nilai-nilai Islam yang menekankan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya menitik beratkan aspek rohani semata-mata, tetapi juga menyeluruh merangkumi aspek kehidupan duniawi. Matlamat utama insan sejahtera adalah untuk menjadi individu yang produktif dan berperanan penting dalam menyumbang kepada masyarakat. Individu seperti ini mampu menghadapi cabaran hidup dengan lebih matang dan bertanggungjawab. Pada masa kini, terdapat banyak cabaran yang mengganggu kesejahteraan insan, terutamanya dari golongan pelajar dan juga golongan muda. Antaranya ialah tekanan akademik. Pelajar terpaksa berdepan dengan pelbagai bebanan kerja yang banyak serta bersaing untuk mendapatkan CGPA yang tinggi. Seterusnya ialah dari segi masalah kewangan. Kos sara hidup yang tinggi sekarang ni membuatkan pelajar selalu berfikir tentang keadaan kewangan, sedangkan mereka perlu fokus pada hal pendidikan sahaja. Pengaruh rakan sebaya juga memberi salah satu impak yang besar dalam kesejahteraan dalam kalangan pelajar kerana mereka rasa tekanan untuk mengikut trend tertentu. Diorang takut kalau tertinggal dalam sesuatu trend tu. Jadi diorang selalu bersaing secara tidak sihat untuk menampakkan siapa yang lagi hebat. Seterusnya, ketagihan media sosial. Menggunakan media sosial secara berlebihan ni sebenarnya tak bagus untuk kesihatan kita. Lagi-lagi untuk membentuk kesejahteraan diri, sebab bila kita selalu explore dekat social media tu, kita akan selalu rasa macam diri kita ni tak cukup. Apa orang ada, kita pun nak ada sekali. Tak bolehlah macam tu. Seterusnya, yang terakhir adalah kekurangan kesedaran tentang kesihatan mental. Ramai pelajar, diorang rasa yang diorang ni
stres sikit je, diorang tak rasa macam mereka ni kemurungan ke apa ke. Diorang rasa kemurungan tapi diorang rasa benda tu adalah benda yang normal untuk dilalui hari-hari. Padahal sebenarnya mereka seharusnya dan sebolehnya perlu mendapatkan pertolongan daripada profesional untuk menangani masalah tersebut. Tapi diorang selalu ambil hal ni mudah. Semua cabaran yang telah saya ceritakan tadi tu dapat menggugat kesejahteraan seseorang pelajar itu jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, sangatlah penting untuk kita faham dan ambil tindakan awal untuk menjaga kesihatan mental dan emosi kita agar kita dapat hidup dengan sejahtera. Untuk menyokong topik kajian kami tentang insan sejahtera dalam mendepani cabaran kehidupan, kami telah memilih sebuah artikel yang sangat relevan dan dekat dengan pengalaman pelajar pada masa kini. Artikel ini bertajuk Tahap Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar IPT yang ditulis oleh Sohana Abdul Hamid pada tahun 2019. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal akademik dan membincangkan satu isu yang semakin meruncing dalam kalangan pelajar, iaitu kesihatan mental. Berdasarkan kajian dalam artikel ini, didapati bahawa tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi semakin membimbangkan. Ramai pelajar mengalami tekanan emosi, kemurungan, keresahan dan keletihan mental disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara faktor penyumbang utama ialah tekanan akademik seperti beban tugasan, tarikh akhir yang ketat dan persaingan dalam pelajaran. Selain itu, masalah kewangan juga memberi kesan yang besar terutamanya kepada pelajar yang perlu bekerja sambilan atau datang daripada keluarga berpendapatan rendah. Artikel ini juga menekankan peranan masalah keluarga seperti konflik di rumah atau kurangnya sokongan emosi daripada ibu bapa yang menjadi punca tekanan mental pelajar. Seterusnya, pengaruh sosial media ataupun media sosial juga memainkan peranan yang besar. Kehidupan yang ditonjolkan di media sosial sering menyebabkan perbandingan diri, rasa tidak cukup bagus dan tekanan untuk kelihatan sempurna dalam kalangan rakan sebaya. Dalam artikel ini, penulis mencadangkan bahawa intervensi dan sokongan daripada pelbagai pihak amat diperlukan. Ini termasuklah pihak institusi pengajian, pensyarah, rakan, ibu bapa dan juga kerajaan melalui dasar pendidikan dan kesihatan mental. Kesimpulannya, artikel ini menekankan bahawa kesihatan mental pelajar IPT adalah isu yang penting dan perlu diberikan perhatian serius agar pelajar dapat menjalani kehidupan lebih sejahtera, stabil dan berfungsi dengan baik sebagai individu dan juga anggota masyarakat. Dari sudut pandangan kami sebagai pelajar, kami merasakan bahawa artikel ini sangat jelas dan relevan dengan situasi semasa yang berlaku di kalangan pelajar IPT. Termasuk kami sendiri. Banyak perkara yang disebut dalam artikel ini memang berlaku di sekeliling kami. Seperti beban akademik yang sangat tinggi, tekanan untuk capai keputusan yang cemerlang dan juga isu peribadi seperti masalah keluarga atau pengaruh sosial. Jadi, artikel ini bukan sahaja tepat tetapi juga membuka mata kami tentang betapa pentingnya kesihatan mental. Dari segi penulisan, artikel ini menggunakan sorotan literatur dan statistik terkini yang sangat membantu dalam menyokong setiap fakta dan pendapat yang dikemukakan. Ini menjadikan kandungan artikel tersebut lebih meyakinkan dan berdasarkan bukti yang kukuh, bukan sekadar pendapat semata-mata. Penulis juga berjaya menyampaikan mesej dengan gaya bahasa yang mudah difahami, tidak terlalu teknikal dan sesuai dibaca oleh golongan pelajar atau umum. Struktur artikel juga sangat tersusun, bermula dengan pengenalan, isu perbincangan, faktor-faktor penyumbang dan diakhiri dengan cadangan penyelesaian. Ini menjadikan artikel ini sangat sesuai dijadikan rujukan untuk kajian dan juga program kesedaran di kampus. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah penekanan terhadap keperluan untuk melaksanakan program pendidikan kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPT. Penulis mencadangkan supaya pihak institusi lebih proaktif dalam menyediakan kemudahan kaunseling, program sokongan, rakan sebaya dan kempen kesedaran yang berterusan. Ini penting kerana ramai pelajar yang mengalami tekanan mental sebenarnya tidak tahu ke mana harus mereka pergi untuk mendapatkan bantuan ataupun mereka merasa malu untuk bercakap tentang masalah mereka.
Maka, dari sudut pandangan saya, artikel ini bukan sahaja memberi gambaran yang tepat tentang isu kesihatan mental pelajar, tetapi juga memberi cadangan yang praktikal dan boleh dilaksanakan oleh pihak universiti dan masyarakat. Dengan artikel ini, kami lebih memahami bagaimana isu kesihatan mental boleh memberi kesan kepada kesejahteraan pelajar dan mengapa ia perlu ditangani dengan serius untuk membentuk insan sejahtera yang lengkap secara emosi, mental dan sosial. Untuk slide ini, saya akan menerangkan kepentingan kajian yang telah kami jalankan. Pertama sekali, kajian ini sangat penting kerana ia dapat membantu pelajar menjadi lebih peka dengan tanda-tanda awal masalah mental. Seperti yang kita sedia maklum, ramai pelajar tidak sedar mereka sedang mengalami tekanan, kebimbangan atau kemerungan. Malah ada yang menganggapnya perkara remeh. Berdasarkan dapatan artikel Sohana pada tahun 2019, tahap literasi kesihatan mental di kalangan pelajar masih sederhana. Dan inilah punca masalah sering berlarutan tanpa intervensi awal. Dengan adanya kajian ini, kita dapat meningkatkan kesedaran supaya pelajar lebih prihatin terhadap keadaan emosi mereka dan berani mendapatkan bantuan seawal mungkin. Yang kedua pula, kajian ini juga penting untuk masyarakat secara keseluruhan, terutamanya ibu bapa, ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan. Mereka semua perlu faham bahawa sokongan sosial adalah faktor penting yang boleh membantu kestabilan emosi pelajar. Apabila masyarakat faham peranan mereka, barulah wujud persekitaran yang selamat, terbuka dan menyokong. Seperti yang dinyatakan di dalam artikel, hubungan kekeluargaan yang rapat dapat mengurangkan tekanan mental pelajar. Selain itu, institusi pengajian tinggi dan pembuat dasar juga mendapat manfaat besar daripada hasil kajian ini. Ia boleh dijadikan rujukan untuk merangka program intervensi yang lebih berkesan, contohnya melalui penyediaan ruang kaunseling, program mentor-mentee, seminar literasi kesihatan mental atau bimbingan rakan sebaya. Sokongan daripada pihak universiti adalah benteng kedua selepas keluarga bagi memastikan pelajar tidak terbiar dengan tekanan yang dihadapi. Akhir sekali, kajian ini memberi kesan jangka panjang kepada negara. Pelajar adalah aset utama negara. Mereka bakal menjadi pemimpin, tenaga kerja profesional dan ejen perubahan masyarakat pada masa depan. Sekiranya kesihatan mental mereka terjaga, mereka akan lebih produktif, bermotivasi tinggi dan mampu menyumbang idea serta tenaga secara optimum. Jadi, memastikan kesejahteraan mental pelajar sama penting dengan memastikan kejayaan akademik mereka. Kesimpulannya, hasil kajian ini bukan sahaja bermanfaat kepada pelajar semata-mata tetapi juga berguna untuk ibu bapa, komuniti, pihak universiti dan negara secara keseluruhan. Dengan sokongan semua pihak, kita dapat membina generasi pelapis yang bukan sahaja cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga insan sejahtera, sihat mental, emosi, sosial dan rohani. Jadi untuk slide ini pula, saya akan merumuskan keseluruhan dapatan kami berkenaan isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Pertama sekali, kita perlu akui bahawa kesihatan mental pelajar kini adalah isu yang kritikal. Statistik daripada kajian menunjukkan bahawa kes tekanan, kebimbingan dan kemurungan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Punca utamanya ialah tekanan tugasan akademik yang bertimbun, masalah kewangan, konflik sosial, pengaruh media sosial dan kurangnya sokongan keluarga. Apa yang lebih membimbangkan ialah kesedaran pelajar tentang kesihatan mental masih rendah. Ramai pelajar tidak dapat mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan emosi dan tidak tahu bagaimana atau di mana untuk mendapatkan bantuan. Ini menyebabkan masalah tidak dapat ditangani pada peringkat awal lalu memberi kesan kepada prestasi akademik, hubungan sosial, malah membawa kepada masalah tingkah laku yang lebih serius seperti mencederakan diri. Oleh itu, sokongan daripada pelbagai pihak amat diperlukan. Institusi pengajian tinggi perlu memainkan peranan menyediakan program sokongan psikologi yang mesra pelajar.
Ibu bapa dan ahli keluarga pula harus menjadi sistem sokongan pertama, sentiasa peka dengan perubahan emosi anak-anak. Dalam masa yang sama, masyarakat juga perlu memecahkan stigma bahawa masalah mental bukanlah kelemahan tetapi isu kesihatan yang boleh dirawat. Berdasarkan dapatan kajian ini, kami berharap kesedaran ini dapat membuka mata semua pihak supaya tidak lagi memandang remeh isu kesejahteraan mental. Sokongan bersepadu yang merangkumi pendidikan literasi kesihatan mental, program mentoring, kaunseling dan bimbingan rohani amat diperlukan untuk melahirkan pelajar yang benar-benar sejahtera. Sebagai rumusan, generasi pelajar hari ini adalah penentu masa depan negara. Hanya pelajar yang sihat mental dan emosi mampu menjadi graduan yang berkualiti, berdaya tahan dan berjiwa besar. Maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk memelihara kesejahteraan mereka demi masa depan yang lebih seimbang dan harmoni. Hari ini saya ingin berkongsi satu refleksi peribadi yang mewakili suara kami sebagai pelajar. Isu kesihatan mental bukan sekadar sesuatu yang kami baca dalam berita atau media sosial. Ia adalah sesuatu yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seharian kami dan di sekeliling kami. Ramai antara kami sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Contohnya, saya pernah melihat rakan sekelas yang tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak hadir ke kelas selama berminggu. Bila ditanya, rupanya dia mengalami tekanan akibat beban tugasan dan masalah keluarga. Tetapi dia tidak tahu ke mana nak pergi untuk meminta bantuan. Dia takut dia digelar lemah, takut ditertawakan dan takut tidak difahami. Situasi ini bukan sesuatu kes terpencil. Kajian KKM pada tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja dan pelajar. Tetapi walaupun kes semakin banyak, perbincangan tentangnya masih sangat kurang dan stigma masih sangat kuat. Kami sebagai pelajar kini lebih peka dan lebih sedar bahawa kesihatan mental adalah perkara yang serius. Ia tidak sepatutnya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sama seperti kita pergi ke klinik apabila demam. Kita juga berhak untuk mendapatkan sokongan apabila emosi atau minda kita sedang sakit. Kami percaya sudah sampai masanya untuk kita ubah stigma yang selama ini membuat ramai yang lebih memilih untuk berdiam diri. Kami mahu masyarakat, terutamanya orang dewasa, guru dan rakan-rakan sebaya sama-sama membuka ruang yang selamat untuk mendengar dan memahami supaya semua orang rasa disokong dan tidak dihakimi. Bagi memastikan kesihatan mental diberi perhatian yang serius dan berterusan dalam masyarakat, kami ingin mencadangkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pendidikan kesihatan mental perlu diwujudkan secara sistematik di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Ia bukan sekadar memberi ceramah sebulan sekali, tetapi dijadikan sebahagian daripada pembelajaran. Pelajar patut diajar mengenali tekanan, mengawal emosi dan mendapatkan bantuan apabila perlu. Kalau dari sekolah rendah, kita sudah diajar tentang jantung dan paru-paru, kenapa tidak tentang otak dan perasaan kita? Kedua, program peer support atau sokongan rakan sebaya sangat penting. Kadang-kadang, pelajar lebih selesa meluahkan kepada rakan sebaya yang memahami tekanan hidup sebagai pelajar. Kita boleh latih pelajar menjadi pendengar yang baik, memberi sokongan awal dan kemudian merujuk kepada kaunselor jika perlu. Ketiga,
kaunseling digital juga boleh diperluaskan. Ramai orang sekarang lebih selesa menggunakan aplikasi mesej berbanding berjumpa secara fizikal. Jadi, perkhidmatan kaunseling perlu adaptasi dengan gaya hidup semasa. Cepat, mudah diakses dan privasi terjaga. Keempat, kempen kesedaran mesti dijalankan secara berterusan dengan menggunakan media sosial, video TikTok dan forum terbuka. Semua ini cara yang dekat dengan orang muda. Kita boleh melibatkan influencer, artis dan public figure untuk bantu sebarkan mesej positif. Kelima, sangat penting untuk pastikan pendekatan ini bersifat inklusif. Malaysia adalah negara majmuk. Jadi, pendekatan kaunseling dan kesedaran mental perlu sensitif terhadap budaya, bahasa dan latar belakang yang berbeza. Apa yang sesuai di bandar mungkin tak sesuai di kawasan luar bandar. Akhir sekali, semua langkah ini mesti disatukan ke arah satu matlamat besar. Membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Kita tidak mahu menghasilkan pelajar yang hanya pandai skor A tetapi menderita dalam senyap. Kita mahu generasi yang kuat jiwanya, yakin diri dan tahu bila serta di mana untuk meminta tolong. Kesihatan mental bukan pilihan. Ia adalah keperluan asas dan jika kita betul-betul mahu membina masyarakat yang sihat dan progresif, kita mesti mulakan dengan menyediakan ruang yang menyokong kesihatan mental untuk semua. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahawa insan yang sejahtera adalah asas penting untuk menghadapi krisis hidup. Keseimbangan emosi, rohani dan sosial perlu dibentuk sejak muda agar kita lebih kuat dan tabah. Usaha ke arah kesejahteraan mental memerlukan kerjasama semua pihak, keluarga, sekolah dan masyarakat. Kita percaya bahawa perubahan bermula dengan 3 langkah utama: kesedaran, tindakan dan kesejahteraan. Semoga mesej ini menjadi langkah awal ke arah masyarakat yang lebih prihatin dan sihat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.